Aiman dengan Ikmal siapa lagi tegas ke garang? Tegas Ikmal lah. Kalau kacak saya lah. Aiman dengan Ikmal siapa yang lebih rapat dengan ibu? Tiga-tiga rapat. Tapi yang paling betul-betul rapat saya lah. Cuma sekarang ni Ilham dah take over kerja saya. Kenapa? Nampak? Dia dah ikut abang ipar dia macam tu. Macam cerita apa? Crow Zero. Bang Aiman dengan Ilham sama muka, tapi Bang Kemal lain. Sebab tu dia cakap, siapa paling handsome? Saya. Dah main dah. Tak, asyik pasang lagu pula. Lagu tu ni. Lagu bapak saya punya karaoke. Saya tahu dia. Salah tu, mem rekrut Aiman. Awak silap. Saya banyak mula-mula Ilham, tapi saya dah brainwash Ilham ni. Kau jangan pakai baju naga-naga ni. Awak tu Tafiz. Ya, dia pakai baju yang ada macam ada tattoo itu, naga tu. Tak kena. Ada masa sikit tak? Okey lah, menantu sama selera dengan mertua. Nampak tu, mem minat naga. Betul, saya pun minat naga. Saya ada lah. Mana jaket naga aku? Oh, dalam kereta. Jaket naga saya dalam kereta. Dalam kereta. Sampai berbuka nanti dia ulang tengok. Style tu. Tangan dalam poket sikit, pandang bawah itu. Mem pinjam naga tu. Aiman pun minat naga. Saya minat naga. Mem lekat stiker dekat kereta. Style habis mem. Tu ganas. Awak tak mau komen ke VTT yang ada Nazrah ke macam ibu ayah? Saya tak boleh. Macam gini, kan saya dah cakap, saya tak jumpa dia lagi. Jadi kalau saya nak jumpa orang tu, ataupun saya nak ni, style saya, orang tu akan tengok saya macam, wish, dia ni sombong ni. Orang akan, expectation yang pertama orang akan jumpa saya, dia kata saya ni sombong. Sebab saya akan diam. Saya diam kan. Saya cocok angin lah. Cocok angin macam saya borak lah. Nak tengok dia punya borak kan. Saya nak tengok dia ni macam mana ni. Cerita kedai kopi, Okey. Cerita kedai kopi tu lain. Dia ke diam? Saya diam. Saya macam, muka saya macam lain macam. Zan, awak umur apa? Macam tu lah. Saya macam serius lah. Serius orang kata bukan TikTok. Serius. Muka poyo gitu lah. Muka poyo macam tu. Saya akan macam sombong. Orang tengok macam, budak ni sombong ni. Budak ni macam boleh makan ni, kena makan ni. Saya akan gitulah. Saya akan tunjuk saya ni macam orang boleh makan saya. Polisi memang serius. Bukan terus kau soalan polis. Tak. Saya akan cakap, nak makan Azan? Azan pun reply, saya dah makan bang. Comel dia. Dia paling malu kucing kan. Abang nak makan? Dia kata macam tu. Ya ke tu? Ya. Abang nak makan? Dah, abang nak makan dah. Abang nak makan dah? Dah bang. Dah jauh sangat tu. Ya, garang ni abang ni. Saya memang macam tu. Itulah namanya harmoni. Sekali Azan sekali. Tak ada. Azan tak kesegah lagi. Aiman pun dulu, apatah lagi orang lain. Ya Allah, mana ada. Ayah suka betul komen video menantu dia tu. Itulah tu. Saya tak faham ke ni bapak saya ni sesuai. Dah lah man. Dah ulang lagi. Tak, saya memang ni, memang saya ulang ni. Dia asyik berasik ke. Sebab dulu saya geram. Saya tak kat gambar je dia condemn. Dia kat gambar saya dia condemn kan. Ambil kau.